Kolesterol. Cuba tanya diri sendiri, pernah tak rasa macam ni? Badan tu rasa cepat sangat penat, rasa macam, lain macam lah badan aku sekarang. Tapi bila pergi check up, doktor kata semuanya okey. Perasaan ni lah yang selalu orang umur 50-an rasa. Dan ini mungkin satu hint daripada badan kita yang ada benda lain tengah berlaku. Bila umur kita dah mula masuk angka 50 kan, macam-macam perubahan mula kita rasa kat badan. Jadi hari ni kita nak borak pasal satu benda yang selalu datang senyap-senyap, kolesterol. Cuba tanya diri sendiri, pernah tak rasa macam ni? Badan tu rasa cepat sangat penat, rasa macam, lain macam lah badan aku sekarang. Tapi bila pergi check up, doktor kata semuanya okey. Perasaan ni lah yang selalu orang umur 50-an rasa. Dan ini mungkin satu hint daripada badan kita yang ada benda lain tengah berlaku. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Tanda-tanda senyap selepas 50. Kita nak faham kenapa badan kita berubah dan apa kaitannya dengan kesihatan kita, terutamanya kolesterol. Mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa selalunya benda ni jadi bila umur kita dah lebih 50 tahun? Apa sebenarnya yang berubah dalam badan kita ni? Sebenarnya ada 3 sebab utama. Nombor 1, metabolisme kita dah tak laju macam dulu. Jadi badan kita bakar kalori pun lebih perlahan. Nombor 2, hormon kita mula jadi tak seimbang dan ini kacau cara badan proses lemak. Dan yang ketiga, otot kita makin kurang, lemak pula makin senang nak berkumpul. Semua ni proses mula jadi, tapi inilah yang buatkan risiko kolesterol tinggi tu naik. Baik, sekarang kita masuk bab yang paling penting, iaitu bahaya sebenar kolesterol tinggi. Ia bukan pasal apa yang kita rasa kat luar, tapi apa yang berlaku senyap-senyap kat dalam badan kita. Inilah dia, benda yang paling menakutkan pasal kolesterol tinggi. Dia ni silent killer, ancaman senyap. Anda takkan rasa sakit kepala, tak pening, tak ada rasa nak pitam. Dia buat kerja diam-diam je. Dan sebab disenyaplah, ramai sangat orang hanya tahu paras kolesterol mereka tinggi bila semuanya dah terlambat. Selalunya, berita tu datang lepas kena serangan jantung, stroke atau bila doktor sahkan saluran darah dah tersumbat teruk. Dan bila dah jadi macam tu, inilah ayat yang selalu kita dengar, penuh dengan penyesalan. Kalaulah aku tahu awal dulu, ayat ni betul-betul merumuskan perasaan terkejut dan sedih ramai orang. Jadi, macam mana salur darah kita boleh tersumbat? Proses dia macam ni. Mula-mula, kolesterol jahat atau LDL tu sikit-sikit melekat kat dinding salur darah kita. Lama-kelamaan, lapisan tu jadi tebal, macam kerat dalam paip air, sampailah salur darah kita jadi sempit. Bila dah sempit, darah susah nak lalu dan jantung kita terpaksa kerja lebih kuat, lebih keras, hanya untuk pam darah ke seluruh badan. Proses ni ambil masa bertahun-tahun tanpa kita rasa apa-apa pun. Okey, kita dah faham bahayanya. Jangan risau, sekarang kita nak beralih kepada apa yang kita boleh buat. Macam mana nak dengar apa yang badan kita cuba sampaikan dan apa kesilapan biasa yang kita kena elakkan. Dengar ni betul-betul sebab ini mungkin satu kejutan. Kolesterol sebenarnya bukan musuh kita. Biar betul. Ya, badan kita perlukan kolesterol untuk berfungsi. Jadi, apa masalahnya sebenarnya? Masalah yang sebenar ialah bila berlaku ketidakseimbangan. Isu dia bila kita ada terlalu banyak kolesterol jahat, LDL, yang suka buat kacau. Dan pada masa yang sama, kita tak cukup askar baik, iaitu kolesterol baik, HDL. Jadi matlamat kita bukan nak hapuskan kolesterol, tapi nak seimbangkan tim baik dan tim jahat dalam badan kita. Sebenarnya, badan kita ni bijak. Dia selalu bagi isyarat-isyarat halus. Contohnya, rasa letih sangat walaupun buat kerja ringan je. Atau cepat mengah bila naik tangga. Kadang-kadang rasa kebas kat tangan atau kaki. Sakit-sakit kat betis. Atau rasa tak selesa kat dada yang datang dan pergi. Atau selalu sangat rasa mengantuk lepas makan. Ingat ya, ini semua bukan diagnosis, tapi ini adalah amaran awal yang badan kita bagi. Jangan abaikan. Dan tolonglah elakkan kesilapan-kesilapan ni. Pertama, jangan fikir kolesterol datang dari makanan berminyak je. Salah tu. Kedua, jangan harapkan ubat 100%. Ubat tu pembantu. Gaya hidup tu yang utama. Ketiga, jangan main ikut je betul-betul viral kat internet tu. Dan yang paling-paling penting, tolong jangan tunggu sampai dah sakit baru nak mula jaga kesihatan. Berita baiknya ialah kita boleh mula bertindak hari ini juga. Bahagian terakhir ni adalah tentang langkah-langkah yang sangat mudah yang sesiapa pun boleh buat. Kunci dia satu je, konsisten. Tak perlu buat perubahan drastik. Tak payah buang semua makanan sedap. Falsafah dia mudah.
Kurangkan, bukan hapuskan terus. Tambah benda baik, bukan ganti semua benda. Dan buat sikit-sikit, perlahan-lahan. Jadi, apa 5 langkah mudah tu? Jom kita tengok. 1. Kurangkan makanan proses. Ganti keropok tu dengan buah ke? 2. Bergerak sikit. Jalan kaki 15 minit keliling rumah pun dah cukup bagus. 3. Jaga waktu makan. Janganlah makan berat-berat sebelum tidur. 4. Minum air kosong secukupnya. Dan 5. Yang ni wajib, buat check-up berkala. Kena tahu nombor kolesterol kita. Senang kan? Boleh mula hari ni juga. Dan inilah mesej paling utama yang saya nak anda ingat dari perkongsian kita hari ini. Perubahan kecil, bila kita buat hari-hari, secara konsisten, percayalah hasilnya nanti sangat besar. Ilmu macam ni lagi bermakna bila kita kongsikan. Jadi, jangan simpan sorang-sorang. Kongsikanlah panduan ni dengan keluarga, dengan kawan-kawan yang anda sayang. Dan simpanlah ia untuk rujukan diri sendiri sebagai peringatan bahawa langkah kecil kita hari ini boleh ubah kesihatan kita pada masa depan.